Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ilham Mukmin dari Wartawan Cilik Kemubu TV. Hari ini kami berada di Padang SK Kemubu sempena majlis penutupan program transisi tahun 1. Untuk laporan seterusnya, saya serahkan kepada wartawan lokasi Nikno Nabila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nikno Nabila dari Wartawan Cilik Kemubu TV. Hari ini kami berada di Padang Kemubu, SK Kemubu sempena majlis penutupan program transisi tahun 1. Sekarang sedang berlangsung aktiviti sukaneka yang disertai oleh murid-murid tahun 1. Kita dapat lihat murid-murid sangat gembira, aktif dan mengikuti aktiviti yang dijalankan. Assalamualaikum Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Nama Cikgu Arisha. Cikgu merupakan penyelaras tahun 1 SK Kemubu. Cikgu, boleh ceritakan sedikit tentang program transisi tahun 1 ini? Okey, boleh. Program transisi ini bertujuan membantu murid tahun 1 untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dengan sekolah serta membina keyakinan dan sasiah mereka. Apakah tujuan aktiviti sukaneka yang dijalankan hari ini, Cikgu? Okey, aktiviti sukaneka ini dapat memupuk semangat kerjasama, keberanian dan keseronokan belajar dalam kalangan murid. Apakah harapan Cikgu terhadap murid tahun 1 selepas program ini? Okey, harapan Cikgu berharap murid-murid dapat hadir ke sekolah dengan lebih yakin, gembira dan seronok serta bersemangat untuk belajar. Terima kasih Cikgu atas perkongsian. Okey, sama-sama. Demikianlah tadi berakhirnya program transisi tahun 1 bagi tahun ini. Semoga murid tahun 1 lebih bersemangat untuk belajar di sekolah. Saya Ilham Mukmin, pengacara Kemubu TV PSS. Sekian, terima kasih.